Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bersama saya hari ini, saya Dahana Kamila binti saya Nazwan dalam Buletin Etika dan Peradaban. Dan saya Nur Aina Soleha binti Muhammad Rizal. Pada hari ini saya akan membawakan isu yang semakin meruncing dalam kalangan masyarakat, iaitu isu ketagihan media sosial dan gadget. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, melebihi 80% remaja kini lebih menghabiskan masa 4 jam sehari di hadapan telefon pintar mereka. Nah, Asus, apakah kesannya? Ikuti laporan wartawan kami yang berada di lapangan. Terima kasih kepada Aina. Saya, wartawan Alia, kini berada di sebuah sekolah di Kota Baru untuk membawakan kisah seorang pelajar, Ali, yang terjebak dengan ketagihan gadget. Ali, dah perlu belajar ni. Tidurlah, esok ke sekolah. Alah, bisinglah. Saya tengah best ni. Bangun! Awak dulu belajar mana? Sekarang apa jadi? Mana awak? Sekejap lagi kumpul saya kat Encik Kausni tau. Ali, saya tahu awak suka main telefon. Tapi awak sedar tak? Kalau awak terus macam ni, awak akan rugi masa depan. Tapi cikgu, jawapan orang saya semua anak saya. Dunia itu seorang begitu. Ali, itu minat banyak. Itu minat ke, awak perlukan awak. Awak sayang tak mak awak? Awak sayang kan? Gadget boleh jadi kawan kita. Tapi nanti dia akan jadi musuh kita juga. Mulakan langkah kecil, cuba hadkan masa dengan phone. Awak boleh berubah. Fokus pada pelajaran awak tau. Itulah kisah Ali yang mencerminkan realiti ramai pelajar pada hari ini. Bukan sahaja pelajar, malah masyarakat umum juga berdepan dengan kesan ketagihan gadget. Terima kasih kepada wartawan Alia sebentar tadi. Seterusnya, saya akan kupaskan beberapa kes yang melibatkan isu ketagihan gadget. Kes pertama, kanak-kanak seawal umur 5 tahun sudah ketagih permainan video sehingga tidak mahu makan dan tidur. Kes kedua pula, hubungan kekeluargaan renggang kerana setiap ahli sibuk dengan telefon masing-masing ketika makan malam. Fenomena ini semakin biasa berlaku. Kes ketiga, ramai pelajar gagal fokus dalam pembelajaran. Menurut laporan akhbar tempatan, hampir 60% pelajar universiti mengaku bahawa mereka lebih banyak menghabiskan masa di media sosial berbanding mengulang kaji pembelajaran. Kes keempat pula, dari sudut kesihatan mental, remaja yang ketagih media sosial mudah mengalami kemurungan kerana mereka terlalu terikat dengan komen dan likes di platform digital. Sekian, terima kasih. Ingatlah, teknologi hanyalah alat. Gunakan ia untuk kebaikan masa depan, bukan merosakkannya. Sekian daripada kami, Buletin Etika dan Peradaban. Terima kasih dan jumpa lagi.